Jadi dengan adanya smartboard ni memudahkan mereka untuk lebih faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenalan, saya Ros Adiza, founder kepada Malaysia High Functioning Autism Association. Akademi MAFA telah diwujudkan sejak tahun 2021. Kami fokus kepada pelajar-pelajar autisma level 1 yang boleh belajar dan ada potensi untuk berjaya dalam akademik. Kanak-kanak autism, mereka ni memerlukan sesuatu yang menarik dan interaktif dalam sesi pembelajaran. Jadi dengan adanya smartboard ni memudahkan mereka untuk lebih faham kerana mereka adalah pelajar-pelajar yang memerlukan visual, berwarna, bergerak dan ada bunyi untuk mudah mereka faham. Sebelum ni sangat sukar untuk mereka faham. Kami banyak hanya guna handphone ataupun daripada komputer saja. Semestinya smartboard Arvia sangat canggih dan memenuhi spesifikasi yang diperlukan untuk proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zulaika binti Zamburi. Cikgu dekat MAFA ni sebagai cikgu mathematics. Kalau sebelum ada smartboard ni, kalau kita nak terangkan something ataupun sesuatu, dia orang tak nampak secara visualize. So bila ada smartboard ni, kita boleh tunjuk satu persatu dia punya visualize lagi terang lah. Ciri lagi mudah dan lagi seronok kalau kita boleh buat sama-sama dengan kawan-kawan. Macam tadi kan kita boleh buat dalam satu masa tu, boleh buat dalam 2 ataupun ke 4 orang jawab soalan yang sama-sama. Saya rasa setiap sekolah perlu juga ada smartboard, which is dengan adanya smartboard ni, diorang akan lebih nampak dengan apa pembelajaran diorang tu. Terutamanya daripada segi sains, sebab kadang kita tak boleh nak nampak itu secara betul-betul kan. Kita tak boleh nak tunjuk secara depan-depan. Jadi dengan menggunakan smartboard ni, kita boleh tunjuk satu persatu. Di Akademi MAFA ada Arvia baru canggih. Ada Arvia baru canggih.